Tahukah anda, hari ini, 21 Mac merupakan ulang tahun kelahiran konsol handheld legenda kesayangan ramai iaitu Nintendo Game Boy Advance atau mesra dipanggil GBA. Ya, konsol ini semakin berusia. Benda paling gila sewaktu GBA dilancarkan sudah pasti teknologi 32-bit yang dibawanya. Kalau diikutkan logik pada zaman tersebut, kuasa alat sekecil itu ibarat memasukkan enjin Ferrari ke dalam sebuah kereta kancil. Skrinnya juga jauh lebih terang dan cantik. Lebih manis lagi, GBA didatangkan dengan fungsi backward compatible. Bermaksud, kaset Game Boy lama bersaiz tebal itu masih boleh dicucuk masuk dan terus dimainkan. Sudah tentu juga, peranti ini mempopularkan pelbagai siri permainan legenda seperti Pokemon, Super Mario, Zelda dan juga Metroid. Pasti ramai sanggup sengkang mata menekan butangnya. Walaupun teknologi zaman moden sudah banyak berubah, memori seronok bermain GBA pasti akan sentiasa segar di dalam ingatan kita. Sambil kita semua rancak mengimbau kembali kenangan manis silam ini, apa game yang menjadi kegemaran anda di GBA?